personaliti media sosial dan usahawan, Cik Epal memaklumkan dirinya tidak pernah mengharapkan pengesahan daripada sesiapa untuk menampakkan dirinya seorang yang berkelas. Menerusi perkongsian di Instagram, dia tidak pernah kisah tanggapan orang terhadap dirinya, malah bangga menjadi diri sendiri. Guys, jom subscribe Drama 2 bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Saya tidak pernah hadap validation orang untuk nampak saya klasi. Saya hanyalah seketul Cik Epal gonjeng dari dulu sampai sekarang. Awak suka saya, Alhamdulillah. Kalau tidak suka saya tidak pernah kisah. Saya seronok saja menjadi diri saya. Saya lagi prefer awak benci saya sebab saya jadi diri sendiri daripada awak suka saya sebab saya berperangai munafik. Jelasnya orang ramai terbuka untuk memilih orang yang mereka suka kerana dia tidak mempunyai kuasa untuk memuaskan hati semua orang. Kalau saya tak kena dengan tekak awak, carilah orang yang sesuai dengan tekak awak. Mudah bukan? Saya takkan boleh puaskan tekak semua orang. Sebelum ini, tular di media sosial pengarah dan penerbit sensasi Michael Ang menegur tindakan wanita dipercayai Cik Epal yang secara terbuka mengutuk bekas suaminya di media sosial selepas lelaki itu mendirikan rumah tangga semula.